Minggu lepas aku pergi runcation dekat Itu Manilanda. Yes, Terengganu guys. Untuk 4 hari 3 malam tau. Perjalanan start daripada Perlis, tak sampai Kuala Terengganu dah stop dekat Setiu tau. Mandi dekat Latar Payung. Naik sikit 15 minit sampai dah dekat air terjun 3 beradik ni. Time ni dah lewat dah pukul 5.20 petang macam tu. Dah lah orang kampung situ cakap tak elok mandi lewat-lewat tau. Takut kepala air ataupun orang kampung tak nampak. Ni aku tak tipu tau. Memang orang kampung dah tegur yang cakap benda ni tau. Lepas mandi tu kami pun teruskan lah perjalanan check in dekat Airbnb dekat kawasan Kuala Terengganu tu. Lepas mandi pun semua pergi stadium tutup untuk ambil bib and pergi makan dan juga tidur. Besok pagi tu kami breakfast dekat kedai roti canai area Airbnb tu juga. Memang sedap lah. Lepas tu pergi dekat Pasar Payang. Sini banyak lah barang-barang baju-baju murah macam daripada Thailand. Sama macam pada besar je. Tapi sini ada macam special batik ganu, ropok ikan, ropok leko. Ada jugalah kuih-kuih tradisional dia pun macam akok Terengganu macam tu. Lepas tu kami pergi Masjid Kristen sebab ingat boleh solat Jumaat. Rupanya tak boleh guys. So pusing-pusing kejap then pergi masjid lain lah untuk solat Jumaat. Petang tu aku tak boleh nak tidur, so aku pun pergilah check out sikit dekat area drawbridge tau. Aku jalan je lah, tak run pun. Lepas tu ambil lah video-video gambar-gambar sikit. Ni serius view memang cantik betul-betul. Patutlah ramai orang Terengganu kat sini. Lepas tu balik tu kabuluk sikit then terus tidur. Pukul 11 macam tu dah gerak stadium tau sebab ada member aku yang join full marathon tau. Start pukul 12.30. Lepas tu aku pula tak run pukul 2 suku. Aku target timing sebenarnya 2.20 2.30 lah untuk buat PB. Tapi lepas drawbridge ada second hill elevation tu, aku dah start cramp guys dekat quad aku. Tak sampai tak boleh lari. Bukan sekali, banyak kali dulu tu. Ni lah padanya sebab tak pernah training hill tau. Aku nak lari flat je. Lepas tu ingat pergi hiking, main Stairmaster dekat gym tu dah cukup untuk lari dekat hill. Rupanya tak cukup maybe aku tak cukup minum electrolyte jugalah. So aku agak kecewa lah actually dengan aku punya result half marathon kali ni. Walaupun elevation dia tak adalah tinggi sangat, tapi itulah aku tak prepare betul-betul lah. Sebab aku training basically sebulan lebih sikit je. Sebab raya dengan puasa itu memang aku busy, tak training langsung tau. Lepas half marathon tu aku sajalah join fun run. Saja nak lari dengan 15,000 orang. Lepas tu kami pergi makan celup tepung. Lepas tu balik terus lah ke Perlis. Dan kalau ada rezeki insyaAllah aku akan repeat lah. Tu je lah kot. Bye.